بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cubaan suara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. InsyaAllah tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sama-sama akan mengikuti pengajian pertama kita. Boleh dengar Ustaz L boleh dengar? Mengenai tentang hadis haji dan umrah. Boleh? Dengar Kita akan mulakan lebih kurang 2 minit lagi, iaitu pada jam 9.30. Sementara kita menunggu para jemaah kita berhimpun ataupun menyertai live pengajian kita pada setiap hari, insya-Allah, kalaulah sekiranya diberikan rezeki. Kerana tuan-puan, kalau ikutkan sebenarnya live kita ni kalau di Hotel Aziziyah nanti adalah lebih mudah, kerana ataupun ketika di Hotel Aziziyah nanti kita akan mendengar pengajian kita. Macam mana kita nak tengok balik dekat sini tak apalah. Kalau kita tengok sini boleh keluar ke? Ke tak boleh sebab kita sendiri yang tengah. Tak boleh. Tadi tak apa. Tak boleh bagi anda tengok nota tu lah. Okey. Untuk makluman para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jemaah dah masuk ke? Boleh tengok agaknya? Ada dah Okey. Untuk dah ada dah dia punya link Untuk panduan ataupun pengetahuan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita insya-Allah akan meneruskan pengajian kita berdasarkan 2 kitab yang kita berikan juga kepada tuan-puan, iaitu kitab 40 hadis tentang haji dan umrah ini, dan juga kitab nota tafsir surah Al-Hujurat. Maksudnya tafsir surah Al-Hujurat lah. Jadi seperti biasa pengajian kita akan makan masa tak lama pun, lebih kurang setengah jam ke sejam macam tu, setengah jam ke sejam. Tapi dia adalah ulang kaji daripada persediaan kita sebelum kita menunaikan masuk kepada fasa kita menyelesaikan manasik haji kita nanti, insya-Allah. Baik, masa pun telah menunjukkan jam 9.30. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan memulakan pengajian kita 40 hadis tentang haji dan umrah, yang mana tuan-puan telah pun dibekalkan buku ini. Sekiranya tuan-puan ada di bilik haji jemaah hajah kita, maka kita sama-sama juga yang mereka yang berada di live dengan kita pada hari ini, TikTok dan juga Facebook, sama-sama kita berikan sokongan. Macam ni kita, kalau yang TikTok ni ada tab dan sebagainya, kita sama-sama dengarkan pengajian hadis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan bacakan hadis yang pertama kita. Hadis yang pertama bagi para jemaah Amani Travel yang telah disediakan kitab ini. Saya berharap kalau tuan-puan boleh menelik ataupun tengok baca sama-sama dengan kita, kerana tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bacaan hadis ini adalah seumpama mereka yang mendengar bicara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang disebutkan sama ada Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri ataupun Abdullah bin Mubarak, yang membayangkan ketika mana dibacakan hadis kepada mereka,
mereka mendiamkan diri kerana seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan mereka. Jadi yang ini antara mukaddimahnya, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam mukaddimah kita pada hari ini, saya pada kebiasaannya, kalau kita mulakan 40 hadis, biasanya dulu kita mula 40 hadis ni pengajiannya di Aziziyah, kita buat dalam surau kita. Kita buat dalam hotel kita, dalam surau kita. Jadi pengajian itu secara live dan secara fizikal. Tapi pada pagi ini kita mulakan kerana kita di Mekah. Dan di Mekah ini himpunannya agak terbatas. Kita tak boleh berhimpun secara fizikal. Jadi kita akan buat secara online sahaja dahulu. Dan secara tradisinya sebelum kita mulakan 40 hadis ini, saya akan bacakan sedikit mengenai tentang adab dalam pengajian hadis itu sendiri. Yang mana kalau tuan-puan biasa dengar, selalu saya sebut ketika turunnya ayat yang kedua daripada surah Al-Hujurat. Nanti kita akan bacakan ayat ini. Ya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok di situlah ada sebahagian sahabat sendiri sehingga menyuruh. Yang ini dalam pengajian surah Al-Hujurat kita akan bincangkan secara terperinci mengenai tentang kisah Thabit bin Qais Al-Ansari, yang mana beliau menyogokkan diri ataupun menyembunyikan diri setelah mendengar ayat ini diturunkan, kerana ayat ini perintahnya tidak meninggikan suara kepada Rasulullah. Bila tak tinggikan suara kepada Rasulullah, Thabit bin Qais ini adalah antara sahabat yang dikenali sebagai orang yang suaranya kuat. Jadi disebabkan kerana takut dia meninggikan suara kepada Rasulullah, maka dia mendiamkan diri. Yang ini yang kita tahu bagaimana kalau kita berada di sisi Rasulullah. Yang ini yang saya kata huraiannya nanti akan membawa kepada maksud orang yang berada ataupun ketika mendengar hadis Rasulullah, maka hendaklah dia mendiamkan diri seperti mana dia diperdengarkan ayat Al-Quran kepada mereka. Sebegitu juga dengan Qadhi Iyad, yang mana dia meriwayatkan, dikatakan Malik la yuhaddithu bihadithin illa wa huwa ala wudu ijlalan lahu. Iaitu salah satu daripada adab dalam pengajian hadis, satu, kita tak bercakap-cakap seumpama Rasulullah sedang berbicara dengan kita. Yang keduanya adalah kita berada dalam keadaan yang baik. Kerana Qadhi Iyad diceritakan Al-Imam Malik la yuhaddithu bihadithin, dia tidak akan berbicara ataupun tak cakap mengenai tentang hadis illa wa huwa ala wudu, melainkan dia berada dalam keadaan berwudu ijlalan lahu, iaitu sebagai satu kemuliaan ataupun penghormatan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin ini salah seorang tabi'i yang popular, orang yang saleh, sehingga beliau mempunyai kelebihan dalam bab takwil mimpi. Malam tadi tuan-puan tidur, jemaah selesa ke, ada mimpi apa-apa tak? Saya malam tadi mimpi bawa kereta naik bukit. Saya tak tahu apa maksudnya. Pada setiap orang, mimpi dia ni adalah maksud dia barangkali kan. Jadi saya bawa mimpi, kenapa kereta aku tak naik-naik ni? Adalah takwil-takwil lah. Macam mungkin Ustaz L kita malam tadi mimpi kena patuk ular dan sebagainya. Jadi setiap orang ada mimpi-mimpi dia. Yang ini juga sama, keadaan mimpi tersebut, yang antara perkara yang ditulis, kalau tak silap saya, Ibn Sirin, adalah mengenai tentang takwil mimpi. Muhammad Ibn Sirin ini yadhak, dia dalam keadaan yang ketawa. فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَ حَدِيثٍ فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ بِحَدِيثٍ, ketika mana dia disampaikan mengenai tentang satu hadis, khasya'a, terus dia senyap. Maknanya penghormatan kepada pengajian hadis itu sendiri. Begitu juga dengan kata-kata Abdullah bin Mubarak. Dia kata, kuntu 'inda Malikin, ketika aku berada di sisi Imam Malik, wa huwa yuhaddithuna, dan dia sedang berbicara menyampaikan hadis kepada kami, faladaghathu aqrab. Ketika Imam Malik sedang membicarakan hadis, dia disengat oleh kala jengking. Marratan wa huwa la yataghayyar, dia tidak beralih daripada tempat dia. Menunjukkan bagaimana fokus dia, wayasfar, sehingga wajahnya berubah. Maknanya elok wajah dia, warna yang elok jadi pucat ke, kalau sini yasfar ni macam jadi kekuningan. Wala yaqta' hadithahu,
dan dia tidak memutuskan perbicaraannya mengenai tentang hadis Nabi, ini adalah adab. Bagaimana mereka memulakan pengajian hadis itu dengan penuh beradab, berada dalam keadaan yang bersuci seperti mana yang diceritakan oleh Qadhi Iyad. Begitu juga mereka berada dalam keadaan yang khusyuk seperti yang diceritakan oleh Muhammad ibn Sirin. Mereka berada dalam keadaan yang fokus seperti mana yang diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak. Malah mereka mendengar dengan fokus seperti mana yang disebutkan di dalam ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, ini adalah permulaan mukaddimahnya dalam pengajian hadis. Pada kebanyakan keadaan sepatutnya kita semua berada dalam keadaan yang fokus dalam pengajian kita. Tapi ini pengajian yang online, mungkin masing-masing berada dalam situasi yang masing-masing lah. Saya faham keadaan sedemikian. Kalau kita ikutkan, kalau kita pengajian kita di Aziziyah nanti, di Hotel Aziziyah, kita akan lebih fokus kepada bagaimana pengajian ini secara fizikal dan boleh kita sampaikan secara fizikal. Hari ini kita akan masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama iaitu haji menghapuskan dosa manusia. Seperti biasa saya akan bacakan matan hadis ini. Matan maksudnya teks hadis inilah. Matan maksudnya teks hadis ini iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunaikan haji kerana Allah, ini yang paling utama. Sepatutnya dalam bab pertama ni, selain daripada haji menghapuskan dosa, sepatutnya Sanusi kena letak ikhlaskan diri, niat kerana Allah, dan haji menghapuskan dosa. Kerana memang itu yang paling, sebab saya terlepas man hajja lillah. Siapa yang buat haji kerana Allah, barulah dia dapat menghapuskan dosa. Nanti kita akan ceritakan ni. Ni dalam pejabat kita ni ada juga audiens kita, tuan-puan. Jadi kita baguslah ada interaksi sikit. Sebab kalau saya cakap depan kamera je, saya pun tak tahu apa respon para jemaah semua. Bolehlah jemaah nak komen-komen dan sebagainya. Tapi saya nak cerita, sebenarnya haji ini yang pertamanya adalah memang ikhlas. Dan mana-mana kitab pun Al-Imam Nawawi, dia akan mulakan dengan babul ikhlas, dengan bab ikhlas sahaja dahulu. Maknanya itu yang paling asas. Al-Imam Bukhari pun macam tu juga, mulakan hadis Sahih Bukhari dia dengan innamal a'malu binniyat. Semua perkara adalah dimulakan dengan keikhlasan, dengan niat yang ikhlas itu sendiri dahulu yang akan menghasilkan, maknanya amalan-amalan haji-haji ataupun amalan ibadah soleh yang luar biasa. Seperti biasa, kadang-kala saya huraikan juga siapa perawi hadis tersebut. Kalau kita tengok di sini, dalam pengajian umum, kalau secara fizikal memang biasa kita cerita. Dalam hadis ini, secara umum Rasulullah direkodkan oleh Imam Bukhari, disebutkan an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah, siapa Abu Hurairah? Kalau ibu ayah, haji hajah berada di bilik masing-masing, mungkin boleh catatkan nama Abu Hurairah ini. Dia banyak diperselisihkan, tetapi yang popularnya ataupun yang masyhur yang diterima adalah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar, macam sama dengan nama ketua pembimbing kita iaitu Dr. Abdurrahman. Dr. Abdurrahman pun bidang hadis sama macam saya juga. Abdurrahman bin Sakhar ini yang akhirnya lebih dikenali sebagai nama Abu Hurairah. Tuan-puan pun tahu kerana kisah beliau bersama dengan kucing. Kerana beliau dikatakan menyimpan kucing di bawah lengan jubahnya ataupun disimpankan kucing di luar, di pokok, di tempat sebelum dia tidur bermalam dan sebagainya. Lalu dia lebih dikenali dengan panggilan nama sedemikian sehingga dia dipanggil oleh Rasulullah sebagai Ya Abahir. Ya Abahir. Itu adalah kucing. Hurairah adalah isim tasghir, iaitu kucing kecil. Hir itu adalah kucing juga yang diberikan sebagai nama kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Waalaikumsalam. Ni biasa tuan-puan, kita tengah live kadang-kadang ada datang cleaner dan sebagainya. Biasa berlaku dalam situasi sama je di Malaysia pun kadang-kadang berlaku sedemikian. Baik.
Antara perkara yang menarik juga mengenai tentang Saidina Abu Hurairah ini adalah beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang datang ke Madinah lewat. Datang ke Madinah lewat ni maksud saya adalah dia datang ketika setelah berlangsungnya ataupun setelah pada tahun Khaybar. Nah, tahun Khaybar ini adalah tahun yang ke-7 kalau tak silap saya. Perang Khandak tahun yang ke-5. Khaybar ni dah lewat-lewat dah. Rasulullah dah nak usir Yahudi. Khaybar adalah insiden bagaimana Rasulullah mengusir Yahudi. Sebab tu, kalau Arab dia buat demonstrasi, dia akan kata Khaybar, Khaybar ya Yahud. Wahai apa Khaybar, ingat Yahudi. Ingat perang Khaybar dulu. Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Maknanya tentera Muhammad akan kembali balik menguasai. Kerana Khaybar ini mengingatkan bagaimana Rasulullah mengusir semua Yahudi. Dan yang terakhir sekali Yahudi Khaybar lah. Dan Khaybar ini siapa yang ada rezeki. Saya daripada dulu lagi ketika buat haji ini ataupun umrah ni memang bercita-cita nak sampai ke Khaybar. Kerana saya dimaklumkan memang perkampungan Khaybar tu masih lagi ada. Dan boleh dia ziarahi pun cuma rasanya Yahudinya dah tak ada lah. Yahudinya dah tak ada lah. Cuma rasanya dia tutup untuk renovation. Rasanya dulu waktu datang beberapa tahun kemudian. Katanya dia renovation begitu menyebabkan dia tutup. Tapi maknanya nak cerita balik. Sayyidina Abu Hurairah ini dia datang lewat dah ketika tahun Khaybar. Iaitu ketika tahun 7 Hijrah begitu. Sebelum lagi daripada Hajjatul Wada' yang mana Rasulullah melaksanakan haji perpisahan baginda. 3 tahun, maknanya 7 tahun dia datang ke Madinah dan dia meninggal dan Rasulullah meninggal pada tahun ke-10 ataupun tahun ke-11 Hijrah. Menunjukkan Rasulullah dengan Abu Hurairah hanya ada 4 tahun sahaja. Jadi ini memberikan satu pertanyaan kepada para ulama, kenapa Abu Hurairah yang duduk dengan Rasulullah sekitar 3 tahun sahaja tetapi menjadi perawi yang paling banyak merawikan hadis sehingga kita panggil dia sebagai aktsarur ruwah. Aktsarur ruwah ni perawi yang paling banyak dalam kalangan sahabat meriwayatkan hadis sekitar 6 atau 7 ribu hadis. Yang banyak hadis yang dia riwayatkan berbanding dengan Abu Hurairah. Cuba tuan-puan tengok Abu Hurairah berbanding dengan Abu Bakar. Baru-baru ni ada kisah mengenai tentang Abu Bakar. Dalam isu semasa ni ada peristiwa tentang Abu Bakar tapi saya tak nak ulaslah dalam live kita mengenai tentang sejarah Abu Bakar ni tadi. Tapi saya nak cerita Abu Bakar bersama dengan Rasulullah sebelum Islam ataupun ketika Islamnya Abu Bakar dan datangnya Rasulullah tu sendiri tadi. Jadi Abu Bakar ni antara sahabat yang paling lama dengan Rasulullah. Yang herannya tapi dia tak banyak meriwayatkan hadis sebanyak mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Bakar tu tadi berbanding dengan Abu Hurairah. Jadi ini menimbulkan persoalan juga. Sebahagian ulama dia membincangkan kenapa Abu Hurairah walaupun hanya sekitar 3 tahun bersama dengan Rasulullah, riwayatnya jauh lebih banyak daripada riwayat Abu Bakar yang merupakan lelaki pertama yang memeluk Islam bersama dengan Rasulullah berbelas tahun di Makkah. Kemudian bersama dengan Rasulullah 10 atau 11 tahun di Madinah, berpuluh tahun Abu Bakar bersama dengan Rasulullah, tetapi riwayatnya tidak sebanyak riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Sebahagian ulama berpandangan kerana ini adalah kelebihan Abu Hurairah sendiri. Abu Hurairah pernah mengadu kepada Rasulullah bahawa dia punya apa yang dia dengar daripada Rasulullah dia tak ingat. Sehingga Rasulullah membukakan ridak pakaian atas Abu Hurairah. Lalu Rasulullah memegang dada Abu Hurairah. Dan Rasulullah mendoakan kepada Abu Hurairah menyebabkan apa sahaja yang masuk didengari oleh Abu Hurairah setelah daripada itu dikatakan tidak dilupai oleh beliau. Ada yang kata begitu. Ada yang kata keduanya juga kerana Abu Bakar ni memang agak teliti dalam meriwayatkan hadis. Kerana dia bimbang kalau dia meriwayatkan sesuatu yang bukan daripada Rasulullah. Sebab tu tuan-puan kena faham hadis ni bukan semua yang suka-suka kita sampaikan. Kerana kita kena siasat dahulu sama ada hadis tersebut sahih ataupun tidak. Kerana hadis tersebut sahih ataupun tidak. Jadi ini sedikit sebanyak mengenai tentang Abdurrahman bin Sakhar. Siapa Abdurrahman bin Sakhar? Beliau adalah Sayyidina Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ni pun ada banyak kisah menarik mengenai tentang beliau juga. Antaranya beliau bergile-gile bangun malam dengan pasangan dia.
Pasangan dia bangun dahulu, kemudian dia bangun ke, kemudian hamba dia bangun ke, antara perkara-perkara yang berlaku lah. Kalau yang berlaku dengan kita, tiga-tiga tak bangun. Suami dia tak bangun, isteri dia pun tak bangun, anak-anak dia pun tak bangun, semua orang tak bangun. Tapi Abu Hurairah ni dia gila-gila. Ini antara perkara, beberapa perkara yang menarik yang boleh dikatakan berlaku ataupun diriwayatkan berkaitan dengan Saidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita tengok qala, Saidina Abu Hurairah berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillah. Yang ini para jemaah, tuan-puan semua kena pegang mengenai tentang mereka yang menunaikan haji kerana Allah. Mereka yang menunaikan haji kerana Allah. Dalam sesi-sesi pertemuan kita yang awal, saya dah cerita dah. Dalam sesi-sesi pertemuan kita yang awal, kita dah cerita ikhlas ini. Syekh Sa'id Kamali kata, al-ikhlasu yasna'ul ajaibu. Al-ikhlasu yasna'ul ajaib. Dia kata ikhlas ini akan menghasilkan banyak perkara yang ajaib. Kalau seseorang tu ikhlas, macam depan saya ni ada Ustaz L, dia ikhlas, Allah Ta'ala bagi banyak keajaiban pada dia. Mana macam tu. Nanti tuan-tuan kenal lah dia nanti dalam Aziziyah nanti. Dia kru kita. Ini ceritanya kalau orang tu ikhlas, banyak keajaiban yang boleh berlaku. Sebelum ni kita dah cerita dah mengenai tentang 3 lelaki yang terperangkap dalam gua. Masing-masing bertawassul dengan amalan masing-masing. Lalu masing-masing berkata, dia kata, Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, andai sekiranya engkau tahu aku buat ni kerana engkau, fafruj alaina, maka turunkanlah, bagikanlah kami keluar daripada gua ni. Akhirnya keluar mereka daripada gua tersebut kerana keikhlasan mereka menghasilkan keajaiban. Batu yang berat menutupi pintu gua tu boleh terbuka. Mana ada perkara ajaib yang berlaku. Dan dalam beberapa nukilan, para ulama menceritakan tentang sifat-sifat ikhlas yang diamalkan oleh sebahagian daripada salafus salih terdahulu. Sebagai contoh, yang ni diceritakan mengenai tentang Abdurrahman bin Abi Layla. Maknanya sebahagian salafus salih terdahulu nak terbatuk dah. Saya baik ada orang Ustaz PG kita sediakan ni air zam-zam ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau kita tengok, yang ini kisah mengenai tentang, saya dengar kisah tentang orang jaga ikhlas ni macam-macam. Saya tak ingat sama ada Abul Atah, kalau dalam kitab 40 hadis Nawawi syarah saya tu, saya ada conteng ni. Saya ni kadang lupa, kadang ingat juga, kadang tak ingat. Tapi yang ni saya tengok nota-notanya. Kana Abdurrahman bin Abi Layla yusalli fi baitihi. Dia kata Abdurrahman bin Abi Layla ni dia salat malam di rumah dia. Fa idza sya'ara bi ahadin qata'a salatan nafilah wa nama ala firashi. Dia kata kalau dia tengah salat sunat ataupun dia tengah salat qiyam, tapi kalau dia dengar ada orang datang, segera dia memotong salatnya, iaitu membatalkan salatnya, dan kemudian dia tidur ka'annahu na'im. Seumpama seolah-olah dia tidur. Dia tak nak orang tahu yang dia sedang melaksanakan ibadah. Wa yaqulu hadha la yaftur minan naum. Sehingga orang kata dia ni memang tak rehat daripada tidur, dia asyik tidur je. Maknanya kalau kita tengok masuk bilik haji-hajah kita, kalau kita tengok dia buka bilik, tengok dia tengah tidur, barangkali dia sengaja memotong solat dia untuk dia tidur. Tapi ada juga lah macam haji-hajah yang penat ni, kita faham lah. Tapi nak ceritanya, sebahagian sahabat macam tu. Saya tak ingat lah sama ada Abul Atahiyah ke siapa, yang dia kata dia nawwama ataupun yunawwimu, ataupun yang ni yang diceritakan oleh Syekh Uthman Khamis kalau tak silap saya. Dia kata seorang salaf ini, dia kata dia akan menidurkan isterinya seumpama dia menidurkan anak-anak dia. Sehinggalah bila isterinya tidur, dia tasallal. Dia tasallal ni maknanya dia menyusup keluar daripada selimutnya dan dia mendirikan qiyam sehingga isterinya pun tak tahu. Mungkin hajah boleh guna alasan yang sama. Kalau hajah tanya, mana tadi tak qiyam ke? Sebenarnya saya qiyam. Macam tu. Boleh juga dia jawab begitu. Saya kena ada live lah. Bukan live, maknanya kalau ada physical ni, saya boleh nampak respon. Yang ini saya cakap dengan dua orang. Jadi maknanya orang, kita boleh bagi alasan dengan hajah lah. Dengan rumah kita kata, sebenarnya saya bangun mana tadi awak yang tak perasan.
Saya yatasallal ni menyusup keluar dan dia mendirikan solat malam dia tanpa disedari oleh pasangan dia. Tak percaya kalau haji hajah, cuba kalau yang bilik sekali dengan haji dengan hajah, tanya pasangan masing-masing lah. Kalau saya, rumah saya, dia kadang-kadang kita ni tidur ni, rumah tahu kita tidur ke atau tak tidur, kerana ada petanda dia, ada bunyi dia. Bunyi yang sedang tidur tu tadi. Dia kata, tadi malam tadi elok dengar dengkur. Dia kata macam tu. Itu mungkin petanda jugalah. Baik. Antaranya juga yang diceritakan mengenai tentang Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ni tuan-puan pun tahu salah seorang tabi'i orang saleh yang mana kalau tak silap saya tak pasti dia dikenali sebagai Bishr al-Hafi ni kerana al-Hafi ni maksudnya yang berkaki ayam. Kenapa dia berkaki ayam ni? Kerana dia dikatakan asalnya memang bukan orang yang baik pun. Mungkin orang yang minum, mungkin orang yang suka berparti. Sehingga satu hari hamba dia bawa barang parti dia, mana minuman dia, sama ada arak ke ataupun minuman yang tak elok ke, dibawa ke rumahnya. Saya tak naklah kata arak, mana saya kata dia berparti sajalah. Bawa minuman ke rumahnya tapi lambat. Lalu Bishr tanya kepada hamba dia, kenapa engkau lambat? Dia kata, tadi ada seorang tua berdiri di depan rumah engkau. Ada seorang tua berdiri di depan rumah engkau. Dia tanya, tak. Dia kata, lelaki ni tuan ke hamba? Dia kata. Lepas tu, hamba ni, orang suruhan Bishr al-Hafi ni tak faham. Dia kata, dia ni tuan lah. Dia ni tuan rumah lah, sebab tu rumah dia besar. Tuan, dia tak tuan. Kemudian dia pun beredar, dia kata, aku heran kenapa dia nak tanya kau ni tuan rumah ke hamba? Kerana kau memang tuan rumah ni. Tersentak Bishr al-Hafi dengar pertanyaan orang tua tu. Lalu dia kata, bal ana abd. Dia kata, bahkan aku ni hamba. Lalu yang ni yang pergi kejar, Bishr al-Hafi kejar dalam keadaan tidak berkasut tu, dikatakan ini antara sebab dia dipanggil sebagai Bishr al-Hafi. Bishr, nama dia seorang yang berkaki ayam. Kerana itu dia punya turning point. Dia punya plot twist dia. Yang menyebabkan dia baik itu kerana satu persoalan yang mudah sahaja. Kadang-kadang dakwah ni tak perlu panjang pun. Bagi ceramah kat orang pun dia dengar pun tak faham juga lagi. Bagi baca pun tak faham juga lagi. Satu soalan sahaja dilaksanakan oleh seorang lelaki ni, dakwah yang mudah sahaja menyebabkan Bishr al-Hafi dikatakan, saya bawa kepada dikatakan ini kerana dia adalah satu perkara yang kita kena sahkan tentang riwayat tersebut. Seorang lelaki bertanya kepada, iaitu Hamzah bin Dahqan, datang kepada Bishr al-Hafi al-Abid al-Zahid, iaitu seorang yang abid lagi zahid yang dikenali. Faqala uhibbu an akhlu ma'aka yawman. Bishr, lelaki ni Hamzah bin Dahqan kata, aku nak duduk dengan kau lah supaya nak tengok apa amalan kau. Lalu lelaki ataupun Bishr al-Hafi kata, la ba'sa tuhaddid yawman lidzalika. Dia kata, tak ada masalah, kau bagi tahu bila kau nak datang. Lalu aku masuk ke dalam rumah dia dan aku melihat dia sedang salat di tempat salat mihrab dia. Fasalla fiha 4 rakaat. Dia salat 4 rakaat yang dia kata sangat sempurna, salat lama, rukuk lama, sujud lama, bacaan yang baik. Cuma aku dengar ketika dia sujud dia baca ataupun dia berdoa, Allahumma innaka ta'lam fawqa 'arsyika anna dhulla yaqsudu bidzulli 'adami syuhrah. Dia kata, ya Allah, engkau pun tahu bahawa di atas arasy engkau ini ada satu kehinaan, iaitu kehinaan yang diambil daripada masyhur ini tadi. Uhibbu ilayya ahabba ilayya minasyaraf, yang mana aku lebih suka daripada kemuliaan kau. Maknanya nak tunjukkan sebenarnya apa sahaja tentang populariti, tentang syuhrah ini. Adamu syuhrah ini dia kata sebagai yaqsudu bidzulli, ini adalah adamu syuhrah. Satu kehinaan sebenarnya orang anggap macam orang tak kenal adalah lebih mulia di sisi Bishr al-Hafi kerana itu akan menjaga keikhlasan dia. Kalau orang yang dah popular ni, orang akan tengok dia. Macam ustaz kan, dia semayang nanti orang kata, ustaz ni tak semayang sunat kan? Jadi kalau dia takut, nanti orang kata, ustaz tak semayang sunat. Jadi ini cabaran jugalah. Ataupun setengah orang imam, ataupun dia bos ke sebagainya. Jadi ada benda yang menyebabkan sebenarnya Bishr al-Hafi kata, lebih baik aku tak dikenali demi menjaga keikhlasan dia. Kadang-kadang nilai orang tak kenal tu lebih syaraf, lebih mulia lagi daripada orang yang dikenali ni lebih sukar untuk dia menjaga dirinya sendiri. Begitu juga dengan Al-A'mash. 3 ni ada contohnya 30, saya bagi 3 dulu.
Nanti lagi 27 nanti kita tengoklah kemudian hari. Sebab masa dah menyuntuk lah. Masa dah suntuk ni. Tak apa-apa. Kita pagi-pagi ni kita taklah panjang sangat. Kita buat santai sahaja. Semua kita nak jemaah ada pengisiannya dan ada dapatan yang dia boleh dapat sepanjang kita berada di Makkah ini tadi. Waqala al-A'mash, yang di Malaysia juga boleh dengar kuliah-kuliah kita. Terima kasih. Ini kuliah yang dianjurkan oleh pihak Amani Travel untuk para jemaah haji kita di Makkah ini. Qala al-A'mash. A'mash ni tuan-puan pun tahu adalah seorang tabi'i yang dia juga dikenali dengan A'mash ni kerana kekaburan kalau tak silap pandangan mata dia. Dan dia seorang yang saleh, pakar juga dalam bidang Quran dan hadis. Kita ada buat mengenai tentang orang-orang ilmuwan yang pakar dalam bidang hadis tetapi dia OKU. Hadis OKU pun kita ada, sahabat OKU pun kita kumpulkan. Yang ini lepas ni ilmuwan-ilmuwan yang OKU pun kita kumpulkan. Kita nak menunjukkan bahawa walau sekalipun seseorang tu fizikalnya ada kekurangan, tetapi sebenarnya dia banyak boleh menyumbang dalam agama ini dan kepada negara ini. Nanti tuan-puan boleh ada di TikTok pun ada. Saya nanti kita tengok macam saya takut sebutkan dia nanti dia macam itulah. Okey. Kuntu inda Ibrahim An-Nakhai. Dia kata A'mash kata ni kisah A'mash dengan Ibrahim ni ada banyak kisah menarik. Nanti tuan-puan boleh tengok kelakar pun ada sebab seorang buta, seorang tak nampak, seorang pekak macam tu. Jadi kisah dia orang agak menarik saya tengok. Dia kata A'mash kata kuntu inda Ibrahim. Aku bersama dengan Ibrahim An-Nakhai. Wa huwa yaqra' fil mushafi, dan ketika itu dia sedang membaca Quran dia. Fasta'adhana rajulun. Lalu ada seorang lelaki minta izin nak masuk. Faghattal mushafa. Maka dia pun tutup mushaf dia. Wa qala la yarani hadha anni aqra' fihi kull sa'a. Dengan dia kata aku harap orang tu tak nampak aku baca Quran. Kadang-kadang kita kalau boleh nak bagi orang nampak kita baca Quran ke kita buat amalan kita. Tapi sebahagian salafus soleh terdahulu ni dia tak nak diperlihatkan apa yang sedang dilakukan. Ini adalah satu yang kita katakan tadi. Sama maknanya satu perkara yang para salafus soleh itu sendiri menjaga. Ada komen di sini yang saya tak perasan dalam Facebook Amani ni ada tak baik tipu. Saya bergurau je tadi. Ini mungkin bangun malam tu lah. Bangun malam. Suami dia kata saya bangun malam tadi. Betul lah hajah. Haji-hajah yang berada di hotel kita di Makkah ini, kalau nak komen pun boleh di Facebook kita di Amani Travel. Kalau di TikTok ada di Dr. Ahmad Sanusi punya TikTok pun tak mengapa. Kita cuba respon andai sekiranya ada. Ini memang kuliah yang kita buat untuk para jemaah kita. Baik. Kemudian mereka yang ada buku ini, tengok poin nombor 1. Hadis ini mengupas salah satu ibadah yang dapat menghapuskan dosa manusia, iaitu dengan kita ni tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Dan salah satu ruang untuk kita menghapuskan dosa kita adalah dengan melaksanakan haji. Bahkan haji ini bukan sekadar menghapuskan dosa, tetapi dia adalah ruang untuk mengangkat darjat seseorang. Dengan nanti kita akan tengok dalam hadis yang seterusnya, kerana haji ini dianggap jihad dah. Apabila Aisyah tanya kepada Rasulullah tentang jihad, Rasulullah kata haji yang mabrur ini adalah jihad dah sebenarnya. Dan jihad ni pun kita tahu kategori dia tak sama dengan amalan yang lain, kerana dia adalah amalan yang zirwatu sanam. Dalam hadis 40 Nawawi kata dia adalah kemuncak juga. Maknanya amalan yang tertinggi, kemuncaknya adalah pada amalan haji itu sendiri tadi. Dan kalau kita tengok di sini Allah Ta'ala, yang ini yang saya suka, poin nombor 2 ini juga, bila Rasulullah kata man hajjalillah, siapa yang menunaikan haji kerana Allah. Siapa yang menunaikan haji kerana Allah. Dan di sinilah kita dapat kupasan ayat wa ma umiru illa li'abdullaha mukhlishina lahuddin. Yang ini sebenarnya huraiannya saya beri kepada para mutawif dulu dalam khusus haji sebelum kita datang ke Mekah ini. Setiap amalan wa ma umiru illa li'abdullah, ibadah kepada Allah memang diperintahkan kena mukhlis. Walaupun ibadah tersebut mungkin ada side objektif tertentu, ada tujuan objektif yang tepi tertentu, tetapi dia kena ikhlaskan hatinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan di sinilah kalau kita tengok bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang menyebutkan, kalau kita tengok poin nombor 3, seorang yang melakukan ibadah hendaklah memastikan disempurna berdasarkan syariat. Nah, ini poin nombor 3. Tadi kita nak cerita tentang yang pertama tadi tentang keikhlasan tu tadi. Segala perkara yang berkaitan dengan ibadah adalah mukhlisin lahuddin. Dan kita sepatutnya tidak meletakkan Allah ini ada mana-mana sekutu yang lain dengan riak kita. Nah, sebab tu saya rasa kata-kata Fudail bin Iyad adalah satu kata-kata yang sangat tajam. Apabila dia katakan tidak berbuat sesuatu, tarkul amalu linnas, meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia adalah riak. Dia tengok dia punya definisi ni yang lebih tinggi. Kita tak buat sesuatu kerana orang kata, kalau aku solat Kang depan Kaabah, lepas solat ni kan orang kata aku ni riak pula. Jadi aku pun tak solat. Sebenarnya dia tak solat tu sendiri dah riak dah. Kerana dia buat tu kerana orang. Tapi kalau dia buat kerana orang, wal amalu linnas, dan buat amalan kerana orang, syirik terus. Kalau Fudail kata lebih teruk lagi. Kerana maknanya dia nak cerita dan ikhlas itu adalah engkau selamat daripada dua perkara ni. Bukan tinggalkan amalan kerana orang, bukan buat amalan kerana orang, tetapi memang buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Man hajjalillah, buat haji kerana Allah. Bukan nanti orang kata sebab you dah pergi Switzerland kenapa you tak pergi haji, katakan macam tu kan. Switzerland dah pergi, Norway dah pergi, Amerika dah pergi, mana lagi China ke Jepun semua dah pergi. Uzbekistan, Azerbaijan ke mana-mana dah, semua tempat dah pergi. Haji tak pergi lagi. Dia kata nanti orang kata kita tak pergi haji lagi yang. Cuma kita pergi haji. Jadi jangan buat haji kerana orang macam tu. Jangan buat haji kerana orang, biarlah buat haji kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 3, seseorang melakukan ibadah hendaklah memastikan ia disempurnakan berdasarkan syariat. Sebab tu Allah Taala kata fala rafatha fala yarfuth wala yafsuq. Jangan dia melakukan hubungan rafath. Rafath ini kita dah cerita dalam khusus haji kita. Rafath ini adalah yang diceritakan lebih kepada umum. Sebenarnya perkataan rafath ni membawa maksud keji. Tengok poin nombor 4. Haji Hajah yang ada buku ini dalam bilik boleh buka page 3. Poin nombor 4, perkataan rafath memang maksudnya adalah keji, buruk, hina, tak sopan. Tetapi dalam hadis ini, Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar kata dia lebih membawa maksud hubungan suami isteri. Maknanya terutamalah ini cabaran. Saya dah cerita awal lah sebelum kita buat haji lagi. Kalau suami isteri berada berdua ketika dia dalam ihram hajinya, maka memang mencabar dan kena hati-hati. Kerana ini adalah pantang larang atau bukan pantang larang, apa istilah itu Ustaz Elingan nak dia tak sebut pantang larang lah. Kita istilah dia adalah larangan-larangan yang kita tak boleh nak buat ketika haji yang 13 tu lah. Termasuk, walaupun halal, tapi dia adalah perkara yang dicegah ketika kita dalam ihram haji kita. Begitu juga wala fusuqa. Jangan hendaklah dia menjaga lidah dia. Poin nombor 5, perbuatan fasik mencacatkan nilai ibadah seseorang. Memang dia kena jaga. Sebab kat sini nanti kita akan tengok ada dalam kalangan kita yang mungkin dah mencela ataupun tak boleh nak sabar, bergaduh dengan Arab. Dia akan pasti berlaku. Jadi kita kena sabar. Tuan-puan, dalam ayat Quran pun kata wa fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan, kalau boleh kurangkan ataupun tinggalkan langsung pertengkaran. Jidal, berdebat, bertengkar ni. Kerana ini cabaran-cabaran ketika kita melaksanakan ibadah. Termasuk diri saya sendiri. Sebab pengalaman kita tahun lepas, Ustaz L ada, nak bergaduh dah dengan Arab. Kita pun dah hilang sabar. Aku nak suruh buka pintu je sebab dah terlalu lama duduk dalam bas. Bas tak bergerak. Bas tak bergerak-gerak. Sedangkan kemah depan tu sahaja, kemah Mina kita. Jadi waktu tu memang mencabar betul. Kemudian Jumaah pula tanya saya, Ustaz, saya nak turun ni, dah tak tahan nak kencing. Macam-macam. Jadi kita sendiri sebagai mutawif ataupun pembimbing ni pun ada tekanan juga. Ada tekanan. Kita kena tekan, kita pun nak tekan orang Arab tu menjawab pula balik dan sebagainya. Arab ni kadang budak lagi, tapi ialah dia ikut kepala dia pun macam-macam. Jadi kita kena sabarlah. Maknanya berusaha untuk mendapatkan haji yang terbaik. Kerana ini semua adalah penghapus dosa. Poin nombor 7 itu adalah jelas, iaitu ulama' berbeza pandangan bila Rasulullah kata man hajja lillah, siapa yang buat haji kerana Allah, dengan dia menjaga larangan-larangannya, fala yarfus wala yafsuq, dan dia tak buat perkara hubungan suami isteri, dia tidak buat perkara yang fasik, perkara yang jahat. Raja'a ka yaumi waladathu ummu,
dia akan pulang seumpama dilahirkan oleh ibunya pada hari dilahirkan oleh ibunya, seumpama dia tidak mempunyai dosa. Tapi apakah dosa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Yang ini yang disebutkan dalam poin nombor 7. Iaitu ulama berbeza pandangan tentang jenis dosa. Majoriti menyatakan ibadah haji menghapuskan dosa kecil. Yang ini tuan-puan kena faham. Sama macam ketika mana kita huraikan konsep dalam hadis 40, Rasulullah kata wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau dah buat dosa, buat kebaikan, kerana kebaikan itu akan memakan dosa tu, menghapuskan dosa. Tetapi Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab kata dosa ni kena tengok juga. Jangan buat dosa besar, kemudian dia buat dosa kecil dengan pahala yang kecil dengan harapan pahala ni menghapuskan dosa yang besar. Dosa yang besar hanya akan hilang dengan pahala yang amalan yang besar juga. Saya selalu bagi contoh, kalau orang buat dosa besar, dia bunuh orang ke, dia makan rasuah ke, tipu sana, zina sebagainya, esok tu dia buat kenduri bagi orang makan kat kedai mamak. Dia tak salah saya nak kata dia belanja orang tu, tapi tak sepadan dengan dosa besar yang dia buat. Tapi dia pun buat plakat besar, sumbangan daripada katakan macam tu. Rasuah dia dah makan, minta maaf boleh cakap pasal rasuah ke sini. Rasuah dia dah makan berjuta-juta, sumbangan 1,000 katakan macam tu. Dia amalan yang kecil ni tak menghapuskan, bahkan dosa besar ni mesti memerlukan kepada taubat. Jadi yang tu pun dia kena faham juga. Sebab tu kita tengok di sini, majoriti ulama menyatakan haji menghapuskan dosa kecil, manakala dosa besar memerlukan taubat lah. Kalau dosa-dosa besar, dah bunuh orang, dah buat perkara-perkara yang dilarang, yang dicegah oleh Allah dengan perkataan laknat dan sebagainya, maka itu memerlukan kepada amalan yang lebih besar dan konsisten. Yang ini adalah pandangan majoriti. Manakala sebahagian ulama menyatakan keseluruhan dosa, macam ni. Majoriti ulama kata hanya dosa kecil sahaja yang terhapus dengan amalan haji kita. Tetapi sebahagian ulama kata semua dosa. Kerana haji itu sendiri adalah jihad dah. Kan? Jihad kan amalan yang besar. Sebab bila saya ajar hadis tu, orang pun tanya, habis apa contoh-contoh amalan yang besar? Jihad dah. Kata-kata tu. Siapa yang nak pergi berjihad ke Palestin tu? Mana dia orang nak pergi? Kerana amalan tu susah. Dan bukan semua orang sanggup pergi. Tapi bila Rasulullah kata haji ini umpama jihad, dia membayangkan haji itu amalan yang besar juga. Tetapi itu pandangan yang sebahagian sahaja. Majoriti menyatakan sebenarnya dia hendaklah dihapuskan dengan taubat dan dengan bagaimana menyucikan diri daripada dosa besar. Ini yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar pada muka surat 5 kita. Al-Hafiz kata wa zahiruhu ghufranus saghair wal kaba'ir wat tabi'at. Secara zahir hadis ini adalah keampunan bagi dosa kecil, besar dan segala kezaliman. Betul saya kata dua pandangan. Majoriti kata hanya dosa kecil. Al-Hafiz Ibn Hajar menukilkan juga pandangan sebahagian ulama lain, mengatakan termasuklah dosa besar. Saya cenderung perlu kepada taubat juga untuk dosa besar, kerana nanti dia tidak jadi satu perkara yang dipermudahkan. Dia dah buat banyak dosa besar, dia kata aku pergi haji duit banyak kan, buat pergi haji tiap tahun. Orang kata cuci dosa gitu. Dia pergi buat cuci dosa. Tak salah, betul lah cuci dosa, tapi dosa besar perlukan kepada syarat-syarat penghapusan dosa besar. Baik, ini hadis yang pertama sesi huraian kita pada hari ini. Haji Hajah, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita sama ada secara online ataupun secara fizikal. Secara fizikal, kerana biasa macam ni, memang setiap tahun pun kita ambil dalam setengah jam 45 minit sahaja, kerana kita pun tak nak dia biasa macam tu, setengah jam 15 minit dia akan fokus lagi. Lepas setengah jam tu dia akan ada datang bunyi-bunyi yang kita dia datang dia mungkin dah tak fokus dah. Takut dia dengar ni tuan-puan, waktu dia live ni kadang-kadang sambil baring, dia sambil-sambil, waktu dah sarapan. Bukanlah saya yakin memang semua yang dalam live ni dengar lah, cuma kadang-kadang cabaran macam tu. Sebab bila kita buat depan-depan ni memang nampak, lagi nampak depan-depan ni kadang-kadang bila dah sampai lebih nak kat sejam tu mungkin ada yang tak fokus. Kita mula hari ni dulu insya-Allah, dan kemudian kita akan teruskan kembali pengajian kita hadis 40 tentang haji dan 40 hadis tentang haji dan umrah. Begitu juga tentang surah Al-Hujurat yang akan kita juga sambung nanti dalam pengajian kita di Musalla Jar Al-Bait di Aziziyah nanti insya-Allah. Baik, untuk sekadar itu sahaja dahulu. Ustaz, kan saya dah kata ada soalan Solat sunat tasbih boleh menghapuskan dosa? Boleh menghapuskan dosa. Solat-solat sunat ni memang mukaffirat.
Mukaffirat ni adalah penghapus dosa lah. Sebenarnya banyak amalan-amalan kita, haji hajah, pergi solat berjalan kaki ke Masjidil Haram daripada Hotel Movenpick ke, daripada Safah ke. Sebenarnya semalam kalau kita tengok siapa yang buat umrah, saya bawa sampai semalam lah. Saya bawa sampai semalam. Jadi kita bawa jemaah KT81 kita buat umrah apa semua. Jadi malam tu sebelum tidur saya tengok dah 20,000 step. Maknanya banyak. Kalau Puan Hajah Faridah tengok solat sunat boleh menghapuskan dosa, memang menghapuskan dosa, kerana jalan kaki ke masjid itu saja menghapuskan dosa sudah. Jadi terima kasih soalan Hajah Faridah. Nama nak dekat dengan saya, Hajah Faridah Hasanusi. Cuma ada ha depan tu. Ada ha dekat depan. Terima kasih Hajah Faridah, dan terima kasih semua yang bersama dengan kita pada pagi ini. Macam tu lah. Sampai saya ada sebelum sampai tu ada demam-demam sikit sini. Mudah-mudahan kita doa semua-semua kita sihat belaka, insya-Allah. Sebab kita lama lagi di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kerehatan dan ketenangan, kesihatan buat diri kita. Terima kasih semua. Haziman pada Haji Din ya. Haji Din ni dulu tahun lepas saya rasa yang bersama dengan kita juga ada ramai lagi. Terima kasih. InsyaAllah Cik saya doakan. Cik siapa nama? Fatimah Nurdin. InsyaAllah Puan, kita doakan mudah-mudahan dapat kita haji, menunaikan haji dalam tempoh yang terdekat. Allah Ta'ala permudahkan insyaAllah. Betul lah. Puan Hajah Nur Azizah pun kata semalam 20 step bersamaan 11 kilo. Jauh jauh. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.